Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling bahaya, Pakatan Harapan kalah teruk PRU 16 seperti pilihan raya Sabah 2025. Saya ulang, berdasarkan rahsia sulit negara, Pakatan Harapan akan kalah teruk PRU 16 jika pembubaran parlimen diadakan secara cepat maupun lambat. Rahsia besar ini saya simpan bertahun-tahun dan sudah tiba masanya rahsia ini perlu didedahkan untuk rujukan 34 juta rakyat dan semua pihak yang terlibat dalam percaturan kuasa negara. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, saya mengharapkan anda semua jangan percaya dengan pendedahan maklumat sulit saya ini. Kerana hakikatnya, status quo politik menunjukkan Pakatan Harapan dalam kedudukan yang tidak selamat dan berbahaya. Jika dilihat track rekod terbaru Pakatan Harapan semasa bertanding pilihan raya Sabah 2025 lalu, 3 sebab besar Pakatan Harapan hanya menang 1 kerusi DUN sahaja di Sabah. Sehingga perkara ini tidak dapat disembunyikan lagi sebagai track record yang paling buruk sejak sejarah penubuhan Pakatan Harapan. Faktor yang pertama, skandal kematian misteri arwah Zara punca utama kekalahan Pakatan Harapan pilihan raya Sabah yang lalu. Faktor yang kedua, isu hak keuangan 40% rakyat Sabah dalam Malaysia yang tidak ditunaikan dan dilaksanakan sehingga Pakatan Harapan ditumbangkan oleh rakyat Sabah secara mengejut. Ketiga, manifesto pilihan raya banyak yang tidak ditunaikan janji itu oleh Pakatan Harapan. Maka dalam rahsia sulit terbaru ini untuk PRU 16, kenapa Pakatan Harapan kalah secara mengejut PRU 16 di Putrajaya? Pakcik Makcik Oto Aro, berdasarkan secret information high credibility, Pakatan Harapan terperangkap dengan percaturan kuasa sendiri di Putrajaya. Pakatan Harapan tidak mengetahui dalam perang psikologi politik dan peran naratif politik hari ini, semua pemimpin Pakatan Harapan memerangkap parti politik mereka yang dahulunya sangat-sangat hebat dan powerful, tiba-tiba hilang taring dominasi kuasa di negara ini. Apapun, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pemimpin Pakatan Harapan di dalam Malaysia. Semoga maklumat sulit ini
boleh membantu semua pihak untuk mencatur kuasa dengan lebih baik. Apa komen Pak Cik Makcik Otok Arung? Adakah Pakatan Harapan mampu memenangi PRU 16 di Putrajaya seperti PRU 15 lalu? Atau Pakatan Harapan akan terkubur dan tumbang pada PRU 16 akan datang? Checkmate and game over. Kerana setakat ini saya telah membocorkan banyak rahsia sudut pilihan raya. PRU 14 saya meramalkan perkara yang paling pahit buat kali pertama. Datuk Seri Najib Tun Razak dan kerajaan UMNO BN kalah. Dalam keadaan mereka tidak pernah kalah. Sehingga pemimpin-pemimpin UMNO BN tidak dapat menerima keputusan itu sehingga hari ini. Sehingga bosku Najib meringkuk dalam penjara dan beberapa kes jenayah rasuah berprofil tinggi dibuka. Pilihan Raya Sabah ke-16 lalu saya meramalkan ahli politik yang sangat popular dan parti politik yang sangat popular, Datuk Seri Panglima Syariah dan Parti Warisan Sabah, kalah dan tumbang pada pilihan raya COVID yang lalu. Jika anda masih ingat, saya yang meramalkan perkara itu dan saya yang membocorkan rahsia sudut itu beberapa tahun lalu. Saya juga membocorkan rahsia sudut PRU 15. Perdana Menteri ke-9 yang amat saya hormati, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan Perikatan Nasional kalah dan tumbang secara mengejut PRU 15 lalu. Baru-baru ini saya juga meramalkan pilihan Raya Sabah ke-17, Haji Jinor dan kerajaan GRS akan menang pilihan Raya Sabah. Dan ia menjadi kenyataan. Kali ini, saya ingin membocorkan rahsia sudut yang sama. Pakatan Harapan alah teruk. Sama seperti dengan keputusan pilihan Raya Sabah yang lalu. Why so serious?